Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Itulah visi yang dibawa oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam membina aspirasi dan juga hala tuju pendidikan yang lebih efisien di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Dan salam IPGM, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Seperti pepatah orang tua berkata, tak kenal maka tak cinta. Jadi mari kita perkenalkan diri masing-masing yang berada di papan skrin ini. Iaitu, yang pertama, saya sendiri, Afiq Rezalil bin Muhammad Rafizan. Yang kedua, Sahil Amma bin Abdul Rizan. Dan yang ketiga, Aizat bin Mat Juso. Kami dari unit PJMS 3 ambilan Ogos 2024. Pensyarah bagi subjek GPPP 1092 ini ialah Encik Yafrizal bin Nazir, iaitu bagi subjek pengantar pengajian pendidikan. Baiklah rakan-rakan, apakah perkara yang kita akan bincangkan dan kita akan kupaskan pada hari ini? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan membincangkan 6 topik bagi tajuk ini, iaitu yang pertama, konsep aspirasi pendidikan. Yang kedua, 5 aspirasi pendidikan. Yang ketiga, peningkatan kompetensi digital guru. Yang keempat, memupuk jiwa pendidik berintegriti dalam dunia maya. Dan yang kelima, peranan guru dalam membentuk literasi digital pelajar. Dan yang keenam, keseimbangan antara teknologi dan hubungan insan. Jadi, mari kita sama-sama saksikan dan bincangkan bersama di dalam video ini. Sebelum kita pergi lebih mendalam, kita akan pergi kepada pengenalan terlebih dahulu, iaitu konsep bagi aspirasi pendidikan. Apakah itu konsep aspirasi pendidikan? Di dalam pembentangan saya selepas ini, saya akan terangkan apakah inspirasi pendidikan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, atau jika diringkaskan menjadi SKPM. SKPM adalah merupakan sebuah instrumen penilaian yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk dijadikan sebagai panduan menilai operasi oleh guru serta pemimpin serta pentadbiran di sekolah ke arah yang lebih berkualiti. Buat pengetahuan rakan-rakan semua, kualiti di dalam sebuah sekolah ini adalah amat penting untuk dijadikan sebagai tunjang, bukan sahaja untuk melahirkan guru yang bertaraf dunia, tetapi untuk melahirkan kemenjadian murid yang ke arah global yang harus dibangunkan. Seperti yang tertera di dalam slide saya, iaitu poin yang kedua, pengurusan pembelajaran dan pengajaran di sekolah amat perlu dititik beratkan bagi melancarkan proses pembelajaran bagi kanak-kanak yang berada di sekolah. Dan yang ketiga, yang terakhir, poin saya yang ketiga, iaitu penilaian dan panduan yang mengukir kualiti pendidikan yang memberi impak terhadap murid di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana murid perlu ada proses pembelajaran yang lebih efisien untuk kekalkan cara pembelajaran mereka ke arah lebih berkualiti. SKPM juga adalah merupakan sebuah inisiatif dan juga usaha untuk diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam meningkatkan tahap kualiti pendidikan serta dapat menguruskan pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan, terutamanya di sekolah. Pengurusan pengajaran dan juga pembelajaran juga memainkan peranan penting untuk membina kemenjadian murid serta meningkatkan kualiti murid. Jadi adalah faktor-faktor untuk meningkatkan kualiti murid adalah untuk memimpin dan menerajui serta mengurus institusi pendidikan. Yang kedua, guru yang terlibat dalam proses pengajaran pembelajaran. Yang ketiga, pengurusan co-curriculum dan juga kurikulum. Dan yang terakhir adalah pembentukan sasiah murid. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2010 yang merupakan kesinambungan daripada SKPM Sekolah 2003. Berdasarkan instrumen penilaian yang telah saya sebut sebentar tadi, SKPM ini dapat mengubah untuk pihak sekolah untuk membuat penilaian terhadap peroperasian sekolah. Melalui penilaian yang telah dilalui oleh pihak sekolah,
pihak sekolah dapat mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan yang mungkin dapat ditambah baik untuk meningkatkan kualiti yang berada di sekolah tersebut. Dalam penilaian sekolah berdasarkan SKPM 2010, prestasi sesebuah sekolah dapat dinilai mengikut kepada 5 standard yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama, kepimpinan dan hala tuju. Kepimpinan dan sekolah memainkan peranan untuk menggerakkan sebuah sekolah, tidak kira melalui pihak pentadbiran atasan, guru-guru ataupun juga staf, untuk memajukan sekolah dan juga untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pembelajaran PDP yang berada di kelas. Yang kedua, pengurusan organisasi. Bagi pendapat saya, sesebuah organisasi yang baik dan teratur dapat meningkatkan organisasi ke arah lebih positif dan juga ke arah yang lebih baik untuk organisasi tersebut. Maka organisasi sekolah dapat mengambil kira dan keperluan sekolah, staf, guru-guru dan juga orang dalaman dapat dimanfaatkan kepada pelajar dan juga orang-orang lain. Dan yang ketiga, pengurusan co-curriculum dan sukan dan hal ehwal murid. Ketiga-tiga perkara ini amat penting di dalam sebuah pentadbiran sekolah supaya dapat melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani, dan juga untuk melahirkan kemenjadian murid ke arah global. Bagi pendapat saya, sebagai seorang guru yang bertanggungjawab, kita perlu melahirkan murid-murid bukan sahaja dari segi akademik, tetapi cemerlang dari segi sosial dan juga co-curriculum. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran. Sebagai seorang guru bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan PDP yang berkualiti dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi pencapaian murid ke tahap optimal secara berterusan. Sebagai seorang guru, saya berfikir bagaimanakah cara untuk kita memastikan murid-murid faham semasa proses pembelajaran sedang dijalankan. Antara kebaikannya adalah kita mengasihkan bahan yang lebih efisien dan tidak efisien supaya murid tidak bosan di dalam kelas, dan secara tidak langsung kita dapat mencapai tahap pembelajaran yang lebih baik. Dan yang kelima ialah kemenjadian murid. Berdasarkan slogan yang telah diperkenalkan oleh Pengarah Pendidikan Malaysia, iaitu slogan anak yang baik lagi cerdik, pendidikan di sekolah juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, berketerampilan dan berakhlak mulia, serta berakhlak mulia dapat menjadikan sahsiah murid menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kualiti yang berada di dalam diri murid. Secara tidak langsung, kita akan memperlihatkan dan memperkembangkan lagi apa yang berada di dalam pentadbiran di dalam sebuah kerajaan yang berada sebuah organisasi yang berada di dalam sekolah. Secara tidak langsung, murid-murid ini akan menjadi masyarakat yang berguna di dalam negara kita, bukan sahaja di dalam negara kita tetapi di negara orang lain juga. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) telah ditambah baik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kebersanan dari segi pengurusan dan juga pembelajaran. Pada tahun 2017, SKPM ini telah ditambah baik dan telah dikenal sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua, atau secara ringkasnya boleh disebutkan sebagai SKPMG 2. SKPMG 2 ini adalah sama sahaja seperti SKPM 2010, iaitu masih mengekalkan dari segi instrumen penilaian dan juga pengetahuan. Tetapi terdapat sedikit penambahbaikan dari 5 standard yang sama seperti SKPM 2010, iaitu standard 4, pembelajaran pemudahan caraan ataupun dipanggil secara SKPC 2. Seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, sebagai seorang guru, bukanlah kita hanya mengajar murid tetapi juga untuk mencorakkan
murid tersebut untuk menjadi cemerlang dari pelbagai cara, adalah iaitu dari segi akademik dan juga kurikulum sosial. Di dalam standard 4 yang telah ada di dalam SKPMG 2 ini telah dinyatakan bahawa peranan guru adalah sebagai perancang, pengawal, membimbing, pendorong dan juga sebagai seorang penilai. Jadi dapat dilihatkan bahawa guru ini adalah merupakan ataupun ibarat pelita yang menyinari dan juga mencorak kehidupan murid-murid. Pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk serta melahirkan kualiti dan juga keupayaan ke situasi baru dalam menyesuaikan diri bagi berhadapan dengan cabaran dan juga untuk menerobohi perubahan dari aspek global. Maka dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan satu pelan tindakan untuk mencapai sebuah transformasi di dalam sistem pendidikan di negara kita. Maka dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Pelan Pendidikan Pembangunan Malaysia, iaitu PPPM. Pelan ini telah diperkenalkan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga tahun 2025, iaitu selaras dengan hasrat pendidikan Malaysia bagi transformasi Malaysia, bagi program transformasi sekolah 2025 atau secara ringkasnya boleh disebutkan sebagai TS25. Program transformasi sekolah ini juga adalah untuk merupakan hasil dan usaha untuk meningkatkan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk ke arah meningkatkan lagi kemenjadian murid dari sekolah yang berkualiti tinggi agar selaras dengan keperluan semasa pendidikan di negara kita. Saya akan teruskan dengan pelan pembangunan. Yang berada di Malaysia, iaitu PPPM ini adalah sebuah pelan transformasi pendidikan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan transformasi murid. Sejajar dengan standard operasi murid, standard operasi antarabangsa iaitu di peringkat global bagi meningkatkan lagi pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara untuk mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Hal ini kerana kita tidak tahu bahawa semakin kehadapan masa, kita dapat banyak lagi cabaran dan juga isu-isu yang baharu pada masa ini. Jadi apabila kita dapat menyesuaikan diri, iaitu dengan menghadapi masalah-masalah yang telah dipersesuaikan pada masa sekarang, mereka dapat menyesuaikan diri mereka bagi menghadapi masalah yang akan berada di hadapan mereka dengan pemikiran kritis mereka. Kita sebagai guru haruslah menjadi tunjang utama untuk mengekalkan tradisi, iaitu transformasi minda murid ke arah yang lebih tinggi dan kita dapat berdaya saing dengan tahap-tahap yang lebih tinggi. Seperti yang tertera di dalam slide saya yang berada di 3 poin yang berada di bawah, dapat meningkatkan prestasi murid, tingkatkan pandangan orang ramai terhadap sistem pendidikan. Yang terakhir, mempersiapkan generasi muda untuk ke abad 21. Sekian itu sahaja penerangan daripada saya, iaitu bagi topik 1 dan 2. Jadi saya akan teruskan kepada sahabat panel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aizat bin Mak Yusof dan saya akan menuliskan pembentangan kami pada hari ini. Reza, sahabat saya Rezaril telah menerangkan tentang nombor 1 dan nombor 2. Seterusnya saya akan menerangkan tentang nombor 3, iaitu peningkatan kompetensi digital guru. Apakah itu peningkatan kompetensi digital guru? Peningkatan kompetensi digital guru ini ialah
kompetensi digital yang merujuk kepada keupayaan guru untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggungjawab dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Ini melibatkan pengetahuan kemahiran dan sikap untuk mengendalikan teknologi secara profesional. Mengapakah peningkatan kompetensi digital guru ini penting? Hal ini kerana transformasi pendidikan menuju digital memerlukan guru yang bukan sahaja celik teknologi tetapi juga mampu mengintegrasikannya dalam PDP. Hal ini juga kerana pelajar Gen Z dan Alpha adalah digital native yang perlu dibimbing oleh guru yang celik digital. Seterusnya, sebelum saya memasuki kepada tajuk yang kami telah buat ini, saya ingin memberitahukan tentang aspek-aspek kompetensi digital guru. Yang pertama ialah kemahiran teknikal, iaitu mengendalikan perisian PDP seperti Google Classroom, Canva, Kahoot, Quizizz dan LMS. Hal ini dengan menggunakan Quizizz sebagai kuis kepada pelajar di dalam PDP, ia dapat menarik minat pelajar kerana ia memudahkan pelajar untuk menjawab secara fokus dan berkesan. Seterusnya, reka bentuk pengajaran digital. Hal ini dapat merancang aktiviti PDP yang berasaskan teknologi secara interaktif. Seterusnya, etika digital, iaitu menunjukkan penggunaan teknologi secara beretika, selamat dan bertanggungjawab. Akhir sekali, aspek penilaian digital. Menggunakan aplikasi seperti Google Forms atau Socrative untuk menilai kemajuan pelajar secara atas talian. Okey, seterusnya, peningkatan kompetensi digital guru ini dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran. Guru yang mahir menggunakan alat digital seperti platform pembelajaran, contohnya Google Classroom dan Microsoft Teams. Ia boleh mencipta pelajaran yang interaktif. Bukan sahaja dapat mencipta pelajaran yang interaktif, malahan ia dapat memudahkan kepada pihak guru untuk menyampaikan kandungan-kandungan tentang pembelajaran. Ia juga bahkan dapat meningkatkan penyertaan pelajar serta menjadikan pembelajaran lebih dinamik dan berkesan. Hal ini justru dapat meningkatkan minat pelajar untuk menggunakan alat digital seperti Google Classroom ini sebagai platform untuk belajar. Seterusnya, memudahkan akses kepada sumber pendidikan. Dengan kemahiran digital, guru boleh mengintegrasikan sumber dalam talian seperti video pendidikan simulasi atau bahan e-pembelajaran yang memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu memenuhi pelbagai gaya pembelajaran. Hal ini dapat memudahkan bagi pihak guru untuk pelajar memahami secara mendalam tentang kandungan-kandungan yang diberikan oleh guru tersebut, dan juga dapat memberikan pelajar untuk melakukan pembelajaran kendiri supaya dapat memahami lebih mendalam tentang topik-topik yang dipelajarkan. Akhir sekali ialah meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Kompetensi digital membolehkan guru menggunakan alat kolaborasi seperti Zoom atau Padlet untuk berinteraksi dengan pelajar dan rakan sekerja. Hal ini dapat memupuk persekitaran pembelajaran yang lebih terhubung dan menyokong komunikasi dua hala yang efisien. Seperti yang kita tahu, aplikasi seperti Zoom atau Padlet ini dapat memudahkan bagi pihak guru untuk berinteraksi dengan pelajar dan rakan sekerja
Hal ini dapat memudahkan bagi pihak guru untuk berinteraksi sesama mereka. Okey, yang keempat ialah memupuk jiwa pendidik berintegriti di dalam dunia maya. Yang pertama, ia dapat mencipta persekitaran pembelajaran dalam talian yang selamat. Iaitu bermaksud guru yang berintegriti memastikan platform digital bebas daripada penyalahgunaan seperti buli cyber atau penyebaran maklumat palsu yang membolehkan pelajar belajar dengan yakin dan fokus. Hal ini mengatakan bahawa pihak guru perlu memastikan pelajar menggunakan digital dengan baik. Seterusnya, menjadi teladan etika digital dengan menunjukkan tingkah laku seperti menghormati privasi pelajar dan menggunakan sumber dalam talian secara bertanggungjawab. Guru membantu membentuk pelajar yang bertanggungjawab dan beretika dalam dunia digital. Akhir sekali, membangun kepercayaan dalam komuniti pendidikan. Integriti guru dalam mengendalikan interaksi dalam talian seperti memberikan maklum balas yang adil dan menepati janji, memupuk kepercayaan antara pelajar, ibu bapa dan rakan sekerja, dan dapat mengukuhkan hubungan pendidikan. Seterusnya saya ucapkan, saya Sahil Ahmad bin Abdul Izzat akan meneruskan sesi pembentangan kita. Oleh itu, saya akan menerangkan peranan guru dalam membentuk literasi digital pelajar. Terdapat beberapa peranan yang boleh diterapkan di dalam diri pelajar supaya dapat membentuk literasi digital dalam diri mereka. Yang pertama adalah melengkapkan pelajar dengan kemahiran berfikir kritis, iaitu guru mengajar pelajar cara menilai kebenaran maklumat di dalam talian seperti mengenal pasti sumber yang boleh dipercayai. Apa yang boleh saya terangkan pada poin ini adalah pelajar-pelajar perlulah diajar mengenai cara untuk mencari maklumat, mengenal pasti maklumat dan menganalisis maklumat tersebut sebelum mereka menggunakan maklumat tersebut dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat mengelakkan mereka daripada menerima maklumat yang tidak benar dan maklumat palsu. Selain itu, meningkatkan kesedaran keselamatan digital. Guru-guru boleh mendidik pelajar tentang amalan selamat seperti melindungi data peribadi dan mengelakkan penipuan dalam talian. Hal ini bagi memastikan mereka dapat menggunakan teknologi dengan penuh tanggungjawab. Sebagai contoh, pelajar-pelajar ini mengetahui cara untuk menjaga data peribadi mereka seperti tidak sewenang-wenangnya memberi ataupun menyebarkan maklumat peribadi mereka kepada pihak yang tidak dikenali. Selain itu, pada era digital pada masa kini lah, kita boleh katakan terdapat banyak kes-kes penipuan dalam talian yang menjadi mangsanya adalah pelajar-pelajar. Jadi pelajar-pelajar perlulah dididik dan mengetahui cara untuk melindungi data peribadi mereka sejak kecil lagi, sama ada daripada ibu bapa mereka ataupun di sekolah. Pada masa yang sama, pelajar-pelajar ini dapat mengetahui cara untuk menjaga data mereka dan menjamin keselamatan cyber dalam kehidupan mereka. Seterusnya, memupuk penggunaan teknologi yang produktif. Guru-guru membimbing pelajar untuk menggunakan alat digital seperti perisian pembelajaran atau platform kolaborasi secara kreatif dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan kemahiran mereka untuk kejayaan akademik dan kerjaya masa hadapan. Antara contoh platform yang boleh digunakan adalah Google Classroom. Google Classroom ini dapat membantu guru dan pelajar untuk berkomunikasi secara dalam talian, dan
Platform ini amat penting apabila berlaku bencana yang tidak boleh kita jangkakan. Sebagai contoh, COVID-19. COVID-19 ini adalah masalah di mana guru dan pelajar, semua orang lah tidak boleh untuk keluar daripada rumah. Jadi guru perlu mencari inisiatif lain, iaitu menggunakan Google Classroom untuk mengadakan kelas. Selain itu, platform lain yang boleh digunakan adalah Quizizz. Quizizz ini dapat membantu guru untuk memberi latihan kepada pelajar secara dalam talian. Seterusnya kita pergi kepada keseimbangan antara teknologi dan hubungan insan. Yang pertama ialah memupuk hubungan guru dan pelajar yang lebih erat. Perkara ini merupakan satu usaha yang sangat penting antara guru dan pelajar bagi mewujudkan proses pendidikan yang lebih berkesan dalam era digital. Walaupun teknologi memainkan peranan yang besar pada masa kini, hubungan insan antara guru dan pelajar sangat penting. Yang menjadi tonggak utama ataupun tunjang utama kepada pelajar untuk berjaya. Dengan menggabungkan teknologi seperti platform interaktif, contohnya melalui sesi soal jawab menggunakan aplikasi Quizizz dan perbincangan di dalam kelas melalui Google Classroom, ia dapat mengekalkan interaksi yang penuh empati serta dapat membina ikatan emosi yang kukuh antara guru dan pelajar. Selain itu juga dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan pelajar di dalam kelas. Selain itu juga, teknologi juga boleh dijadikan sebagai jambatan untuk memperkuatkan hubungan antara guru dan pelajar. Bukannya kita menggantikan ia secara keseluruhan, tetapi kita hanya menjadikan ia sebagai sokongan kepada guru dan pelajar. Contohnya, guru menggunakan aplikasi komunikasi seperti Google Classroom ataupun WhatsApp untuk memberi maklum balas secara peribadi kepada pelajar. Yang kedua adalah menyokong perkembangan sosial dan emosi. Sangatlah penting dalam melahirkan individu yang seimbang daripada segi akal, emosi dan sasiah. Dalam dunia yang dipenuhi teknologi pada masa kini, usaha ini memerlukan kesedaran dan pendekatan yang seimbang. Contohnya, guru yang mengimbangi penggunaan teknologi dengan aktiviti berasaskan interaksi manusiawi seperti perbincangan secara berkumpulan, membantu pelajar membangun kemahiran komunikasi dan empati yang penting dalam kehidupan. Interaksi ini juga tidak boleh digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Selain itu, perkembangan emosi melalui sokongan dan keprihatinan melalui kehadiran guru dan keluarga. Perkara ini dapat memberi sokongan kepada pelajar dalam segi emosi. Seterusnya, isi yang terakhir adalah memastikan pembelajaran berpusatkan kemanusiaan dengan menggunakan teknologi sebagai alat sokongan dan bukannya pengganti hubungan insan. Hal ini kerana dalam era digital, teknologi boleh menyokong pembelajaran, tetapi ia harus digunakan dengan bijak supaya tidak menjejaskan hubungan insan. Sebagai contoh, guru harus memastikan teknologi digunakan secara beretika dan tidak menggantikan interaksi manusia yang penting dalam proses pendidikan. Hal ini guru dapat memastikan pendidikan kekal relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti nilai bertanggungjawab dan toleransi serta kerjasama dan saling menghormati antara satu sama lain. Sebelum itu, saya akhiri pembentangan kumpulan kami dengan serangkap pantun. Burung helang terbang yang sangat tinggi, hingga sebentar di sebuah pohon jati. Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Sekian, terima kasih.